Orang ramai mempertaruhkan nyawa mereka dan mengambil jalan pintas hanya untuk memberi makanan kepada rahib yang meminta-minta. Mereka tidak tahu bahawa bahaya telah datang secara senyap-senyap. Saat dia menuang makanan ke dalam beg Sami, terdapat banyak pokok anggur hitam yang tumbuh di dalamnya. Wanita itu sedar dia telah diperbodohkan, tetapi sudah terlambat. Saya melihat pokok anggur membalut seluruh tubuhnya, digantung di udara. Lihat mangsa di tangan. Lelaki tidak lagi berpura-pura. Buang jubah Sami, hilangkan tanda di dahi anda. Bisip yang kuat boleh menetupkan tasbih dalam sekelip mata. Dalam sekelip mata, Sami yang asalnya berjanggut kusut, dia berubah menjadi seorang lelaki tampan yang tinggi dan gagah perkasa. Kemudian lelaki itu memanggil kayu kelawarnya. Selepas meletakkan wanita itu di belakang kelawar besar, lelaki itu turut duduk di tempat pemandu dan bersedia untuk berlepas. Saya melihat kelawar besar berjalan ke tebing dengan kakinya yang panjang, kemudian melompat ke bawah. Hanya apabila lelaki itu fikir dia sudah selesai, seorang bayi gergasi tiba-tiba menyerang. Lelaki itu bergegas pergi, kemudian tingkatkan kuasa dan pergi pada kelajuan penuh. Tanpa disangka, bayi gergasi itu mengejarnya. Lelaki itu tahu dia mahu menyelamatkan tuannya. Jadi bersiaplah untuk menggunakan kemahiran pemanduan hebat anda. Singkirkan bayi gergasi itu. Saya lihat dia tiba-tiba menurunkan ketinggian terbangnya dan kemudian bangkit dengan cepat. Sudah tentu, bayi gergasi itu tidak bertindak balas tepat pada masanya. Disekat oleh pokok anggur. Jangan tunggu lelaki itu menjauhkan diri. Bayi gergasi itu mengejar semula. Saya melihat dia terbang di atas kelawar, potong pokok anggur dengan kuku tajam. Saya ingin membantu tuan saya membuka ikatan saya. Lelaki itu melihat ini. Turunkan ketinggian penerbangan lagi. Pastikan badan kelawar dekat dengan air. Mahu menggunakan percikan air untuk mengganggu penerbangan helang gergasi. Tetapi ia tidak berguna. Masih tidak dapat menghilangkan helang gergasi, plaster kulit anjing ini. Lelaki faham. Nak hilangkan baby gergasi, bunuh saja dia. Jadi apabila bayi gergasi itu menghampiri lagi, ambillah. Kemudian dia mengheretnya separuh jalan ke atas gunung, terjatuh dengan kuat. Lelaki itu menyangka bahawa bayi gergasi itu tidak akan mati sekarang. Tidak mustahil untuk berlepas lagi. Namun, apa yang dia tidak sangka adalah itu. Walaupun bayi gergasi itu patah kaki, tetapi untuk menyelamatkan tuannya, saya masih menahan kesakitan yang teruk di badan saya dan berlepas semula. Tidak lama kemudian dia mengejar semula. Lelaki itu benar-benar marah sekarang. Saya melihat dia memanggil kelawar kecil yang tidak terkira banyaknya, serang bayi gergasi itu. Walaupun bayi gergasi itu telah cedera parah, tetapi tentera kelawar tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya untuk seketika. Tetapi pada masa ini, lelaki itu tiba-tiba menoleh. Saya melihat dia muncul dari kepala kelawar besar, berdiri perlahan-lahan. Kemudian sebilah pedang berbentuk bulan muncul di tangannya. Kemudian melompat ke atas, potong salah satu sayap helang gergasi. Kemudian datang padanan yang sempurna dengan pelekap kelawar. Bayi gergasi yang kehilangan sayapnya jatuh dari ketinggian 10,000 meter. Impak yang kuat. Hutan lebat pun tak